Bau tu pun seronok dah. Hati panah-panah aje. Bodoh tak talah saya kita jangan pecah. Okey, Assalamualaikum. Saya Mu hari ni. Abang nak berbuka puasa dengan kami perak Pak Mak Western. Saya mau tengok tu. Jadi saya mau abang beli kami perak ni dekat live Pak Mak Western deh. Saya mau tengok tu. Kemurah dia tu. Ni abang nak geri kami perak Pak Mak Western deh. Saya mau tengok bahagian dari ni tu. Tu. Oh, puas hati tengok. Oh, bahagian. Tu. Tu. So, yo memang sangat-sangat pekak. Bau aroma sos dia tu ke, kambing dia tu ke. Wah, hati bau tu menarik dah. Oh, wak buka puasa, wak sahur memang sangat-sangat sempurna. Jadi saya mu kami perak Pak Mak Western kita siap dah. Saya mu tengok tu. Wah, hati berbuka puasa dengan kami perak Pak Mak Western. Saya mu tengok. Oh, berasa lagi saya mu. Okey, Assalamualaikum. Saya mu hari ni abang nak berbuka puasa. Saya mu tengok kemerahan atas meja abang ni ke. Wow, menu betul-betul menu khamak belakang saya mu. Jadi saya mu, abang nak buka puasa dulu. Jadi mula-mula ni, kita perkena dulu airnya lemon dah. Saya mu tengok. Bismillah. Wow. Sejuk rasa tekuk saya mu. Sebab sekala saya mu, bila abang makan nasi, budu tak talah dah. Kita proses budu dulu. Kak bunyi lada. Satu-satu ni mak bila makan budu saya mu penyek lada. Bunyi kruk lada tu pun kecu dah liu dah. Lada ni kena banyak. Tonyo. Lepas tu kita perah asyik kelak leter dah. Tu tengok berjemuk air tu ubik tu. Jadi mula-mula ni abang nak makan kami perak Pak Mak Western dah. Saya mu tengok ni. Sos dia hari ni dia duduk dalam purunya gini saya mu bagi khamak tu cicoh gitu. Sos dia sangat-sangat pekak. Tengok. Wah, hati panah-panah aje. Bismillah. Wow. Lembut. So dia sedap. Kami perak dia tu ke, boleh rasa dia perak tu ke sebati dengan ni, dengan daging dia ni. Wow. Sangat-sangat nikmat. Sedap. Jadi saya mu, dah ni Pak Mak Western buat harga gudang. Kalau saya mu nak, saya mu boleh cari dekat agent atau HQ Pak Mak Western deh. Jadi, boleh puasa ni, saya mu buat stok lalu lah, sebulan. Wah, ni saya mu tengok barang. Cecoh gitu, tu barang. Jadi, hari ni, abang nak buat kombinasi, kami Pak Mak Western ni bersama dengan nasi kerabu saya mu. Tu barang tu, nasi kerabu kita meriah molek. Okay, kita ambil daging sikit saya mu. Daging dia puk molek. Ambil sikit letak sini. Solok ada sikit. Telur masing sikit. Lepas tu, hot special kita ada ni. Kerabu sare deh. Ni letak sini. Kita ambil ulen ni. Puas hati. Colek bodoh letak sini. Lepas tu saya mu, kami perak Pak Mak Western ni ke. Dia boleh buat pelbagai variasi. Tak kira nasi goreng boleh, nasi kerabu pun boleh. Macam-macam boleh deh. Dia masuk belakang deh. Yang tengok kombinasi kita ni. Bismillah. Wow. Wow. Kambing ni saya mu, kena dengan nasi kerabu memang sangat-sangat sempurna. Ni, kita ambil sikit ulai-ulai ni. Makan dengan ulai pula, cicung dengan budu. Sempurna molek.
kambing. Bawang putih. Ikan. Cucuk budu. Kami sikit. Colek bodoh ni. Okey Saimu. Menu berbuka puasa habis hari ni ke. Dengan kami perak Pamak Western. Main betul-betul kombinasi yang sempurna Saimu ni. Bare boh.